Kenapa dengan kedai ni? Kau tahu tak, pasal kedai ni lah aku jadi besar macam ni tahu. Ai, sekarang jadi besar macam ni. Dulu? Dulu saya juga. Tak ada salahnya kedai ni. Hei. Order. Order menjerit macam tu pasal. Terpelanting masakan tu. Aku nak nasi goreng dengan teh ais. Okey, kau? Ai, mengajuk. Takkanlah cerita pasal besar pun merajuk. Orderlah aku belanja. Dah order dah? Tak ada, ni dia punya, kau punya tak ada. Yelah, satu menu aku order. Boleh? Buatlah. Aku dah cakap belanja. Satu menu, Okey lah, pepe ganti. Berat badan tu kurang sikit. Sibuk berat badan orang. Sampai tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa? Kucing. Kejap. Fat! Bil! Awal tu. Apa lagi si nyamuk ni apa? Yalah, aku nak bil. Awal betul kau minta bil. Aku takut. Takut apa? Takut ada penambahan lagi. Elok. Ni bil Berapa? Amboi, salah tulis ke ni? Apa salah RM205 betul lah. Sampai RM205. Dah kalau sebuku tak 200. Kau ni buta ke pekak? Kenapa? 200, ni 200. RM205. Ni RM205 mana? RM5 minta dia. Pula. Kata belanja. Aku belanja engkau. Tadi kau bagi siapa? Kucing. Kucing aku tak belanja. Awang kau kucing pun berkira. Dah payah. Dah. Nanti jumpa kat rumah. Nanti. Kau duit sewa mana? Tadi dah bagi. Kau tengok. Bagi. Jangan tak bagi. Apa kau ni tak bagi? Aku dah bagilah. Kau dah bagi 200. Kau pegang 200. Okey, kat tangan aku 200. Bagi duit sewa kau. 200. So ada 400. Duit sewa 600. Itu baru bayar. Kau duit sewa mana?